Kalau kita dah faham situation movement ni, apakah kriteria dia? Kalau kriteria pertubuhan pun you guys tak faham, so jangan cerita Liana suka berangan nak jadi Perdana Menteri. Sebab kalau you pergi sistem ROS kan, sistem website ROS, tahu ROS? Kalau tak tahu ROS, pergi check. Kalau kau tak tahu ROS pun apa, siapa suruh cakap bukan-bukan pasal movement Liana. Faham tak? Kalau kau pernah pergi ROS, kau pun nampak kalau movement yang tak ada tersenarai dalam akta-akta yang terlibat, tak payah register. Faham tak? Ni ROS pun kau tak tahu apa. Jadi buat apa nak fitnah Liana berangan dari Perdana Menteri? Kau nampak tak movement yang aku buat ni semua aku punya movement. Orang Islam dia bebal. Sebenarnya dia tahu. Dia tahu, cuma dia kan kaki pas. Kalau kaki pas ni, kalau orang yang ada akal dia sihat, dia tak nampak pun movement Liana ni teruk. Faham? Cuma kalau orang bias dengan Liana sebab dia punya interest dia yang salah. Maksudnya dia kaki PAS ataupun kaki UMNO, atau menegakkan Islam tapi pakai pelaris, pakai sihir. Faham? Orang kalau mental dia sihat, dia takkan cakap benda-benda yang movement bagus ni jadi masalah negara. Sebab interest dia dah tak boleh, dah tak laku. Interest dia dah tak laku. Faham? Orang gila je yang cakap Liana bukan-bukan. Faham? Sebenarnya dah malu. Liana ada teknologi baru. Sebenarnya dah malu. Liana tak tiru teknologi orang lain. Sebenarnya dah malu. Mahkamah dah bagi tahu Liana punya teknologi dah siap. I buat sendiri. Kesian orang Islam tak dapat wahyu Tuhan. Sebab terlalu syirik. Itulah aniaya orang lagi. Kesiannya Islam. Malunya Islam sesat selama ni. Tak dapat wahyu Tuhan. Semayang ngaji. Tak dapat wahyu Tuhan. Kesian sebab syirik. Syirik. Kesian Islam.